Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya kerana kita diberikan lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, pertolongan yang membolehkan kita bersama-sama lagi dalam rancangan Guru dan Pendidikan untuk membincangkan tajuk pada hari ini. Kita nak meneruskan lagi tajuk yang telah kita bicarakan pada minggu lepas, iaitu adab-adab seorang guru. Dan alhamdulillah pada minggu lepas kita dah bercakap tentang dua adab guru ini. Yang pertamanya kita kata adab guru itu ialah merasa sayang kepada pelajar dan melayan seperti anak sendiri. Itu memang senang untuk kita cakap, tetapi nak lakukan tidak mudah. Kerana di situ dia perlukan satu, kita dah sebut dah hari itu, dia perlukan satu perspektif ataupun cara pandang yang berbeza, iaitu dengan kita melihat hubungan antara guru dan pelajar ataupun anak murid ini, dia merupakan hubungan yang berdasarkan iman dan berdasarkan ilmu. Yang kita katakan yang pada yang lepas, hubungan ini sebenarnya melangkaui hubungan kekeluargaan dan hubungan-hubungan yang ada di dunia ini. Maknanya kalau seorang guru itu betul-betul merasakan bahawa anak muridnya itu merupakan seseorang yang punya hubungan istimewa, maka dia tidak akan mengurangkan kelebihan yang ada antara dia dengan murid-murid atau pelajar-pelajarnya. Dia sudah pasti akan terus-menerus mantapkan hubungan antara dia dan pelajarnya itu dengan cara memberi sebanyak ilmu yang boleh kepada mereka. Dan yang kedua, adab kedua yang kita dah bicarakan ialah seorang guru itu perlu ikhlas dalam tugasnya, mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun bercakap mudah, tetapi nak melaksanakan itu sukar sekali. Betul. Kerana apa? Kerana kita sebut dahulu bahawa guru-guru ni juga ada tekanannya tersendiri, ada cabarannya tersendiri, dan akhirnya ramai yang mungkin melakukan tugas itu disebabkan oleh matlamat-matlamat yang lain selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau tanya dia sendiri tak kata macam tu, tapi katakanlah kalau ada masalah sikit kan, ada masalah sikit dari segi gaji ke, timbul ada masalah sikit dari segi tekanan kerja ke, di situ barulah kita boleh lihat implikasinya ataupun gambarannya yang mungkin dari segi keikhlasan itu mungkin kurang kan. Walaupun kita memahamilah masalah-masalah yang dihadapi oleh guru itu, tetapi kalau keikhlasan itu betul-betul tinggi dan iltizam kepada perjuangan mendidik anak-anak itu tinggi, insya-Allah masalah-masalah yang datang itu dianggap sebagai cabaran, bukan dianggap sebagai bebanan, bukan dianggap sebagai bala ke apa kan. Dianggap sebagai cabaran, dan bukan guru saja, saya rasa begitu. Profession lain pun begitu juga. Kalau menimbulkan ikhlas kalau kita ikhlas, kita kuat, mantap kita punya iltizam itu, insya-Allah segala benda yang datang itu kita akan hadapi dengan kekuatan, kerana kita anggap itu sebagai cabaran. Jadi sebab itulah adab atau tugas guru yang kedua ini juga besar, iaitu ikhlas dan hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita nak tambah lagi satu atau dua Yati untuk adab guru ini. Iaitu yang ketiganya, kalau kita boleh sebutkan, ialah seorang guru itu harus melihat peningkatan anak muridnya itu dengan teliti dan tidak membenarkan mereka belajar di peringkat yang tinggi selagi mereka belum habis di tahap yang rendah. Tak habis kena ulang dan menasihatkan mereka tentang tujuan menuntut ilmu. Jadi benda ini mungkin ada kesukaran sikitlah kalau kita nak lihat dalam konteks sistem pendidikan kita sekarang ni. Untuk seorang pelajar tu kita tahan dia, katakan dia tak naik kelas, katakan dia, kita nampak dia tak berapa ni, kita jangan tak boleh naik. Sedangkan sistem kita ni kalau lulus saja walaupun dalam tahapnya yang rendah pun kita dah boleh naik kan. Tapi mungkin kalau kita nak sesuaikan kepada zaman kita sekarang ni, maknanya seorang guru itu selagi pelajar itu masih, maknanya kita dah nampak dah, katakanlah di pertengahan tahun kita dah nampak dah mana yang lemah, mana yang mungkin lebih maju, maka yang lemah itu guru-guru harus mengambil perhatian yang lebih lah untuk memastikan bahawa dia boleh paling kurang sampai ke tahap
yang dekat dengan kemajuan pelajar-pelajar yang lain. Dan saya tengok dalam konteks sistem yang baru sekarang ni, dalam sistem pendidikan kita dah cuba menuju ke arah itulah. Dengan kita bercakap tentang sistem pembelajaran berterusan ni kan, PBS tak silap saya, yang akan memastikan bahawa tiap-tiap pelajar itu dia sampai kepada tahap-tahap yang tertentu. Kalaulah dia tak sampai lagi, makna guru akan berusaha supaya semua pelajar itu katakan dalam satu kelas dia sampai kepada dia panggil band yang tertentu kan, ada dia punya tahap-tahap yang tertentu, supaya sistem kefahaman ataupun tahap kefahaman itu selari. Walaupun mustahil sebenarnya kita nak pastikan semua pelajar itu berfikirnya, fahamnya di tahap yang betul-betul standard ataupun sama. Sebab pelajar ini pun dia punya latar belakang berbeza-beza. Betul. Mungkin juga kekuatan akalnya juga berbeza-beza, disebabkan oleh latar belakang juga kadang-kadang. Tetapi paling kurang tak jauh lah dia terpisah ataupun tertinggal daripada pelajar-pelajar yang lain. Jadi ini penting untuk memastikan bahawa seorang pelajar itu dia benar-benar mendapat ilmu yang sepatutnya dia dapat daripada guru itu. Dan sekarang ini memang kadang-kadang benda itu menjadi permasalahan kerana satunya guru-guru pun banyak memikirkan tentang macam mana nak menghabiskan silibus, kita dah sebut dah itu, daripada nak memberi kefahaman. Kan? Maknanya guru ni pening mikirkan bahawa tajuk ni tak cover lagi, tajuk ni tak cover lagi. Silibus tak habis lagi. Silibus tak habis lagi. Betul. Jadi akhirnya asal pelajar tu boleh tangkap sikit-sikit poin-poin itu cukup dah. Mungkin bergerak kepada tajuk yang lain. Di situ dia mungkin akan memberi kesan terhadap kefahaman. Sebab kefahaman ni dia benar-benar harus dilihat dalam konteks pelajar itu betul-betul menanggap isu itu ataupun tajuk itu dalam tahapnya yang menyeluruh dan mendalam kan. Jadi kita fahamlah permasalahan itu. Sebab itu yang pada pertemuan yang lepas kita kata kalau boleh rancangan kita juga didengarlah oleh yang membuat dasar kan, supaya isu silibus ataupun kurikulum ini dapat disesuaikan dengan masalah kefahaman. Betul. Mungkin satu caranya silibus tu pun harus dikurangkan kandungannya, tetapi dibanyakkan huraiannya kan. Maknanya mungkin tak banyak tajuk sangat kena di cover dalam masa satu semester ataupun satu penggal, tetapi tajuk-tajuk yang ada itu diperdalamkan dari segi cara huraiannya, contoh-contohnya, pemahamannya lebih lagi case study-nya, mungkin perbincangan-perbincangannya yang boleh dilakukan dengan pelajar dan lain-lain lagi. Dan sekarang ni dengan kecanggihan teknologi guru-guru boleh pakai boleh pakai PowerPoint. Betul. Malah guru-guru boleh buat video pula lebih kan. Interaktif dan pelajar akan dapat memahami dengan lebih berkesan lagi, termasuklah perbincangan-perbincangan agama kan, cerita pasal Nabi, sirah. Sekarang ni why not bawa saja video tentang Rasulullah, tentang Nabi kan, tentang sirah, tinggalan sejarah juga. Betul. Jadi dia akan nampak lebih hidup dari segi penjelasan dan huraian itu. Jadi benda-benda ini saya ingat memerlukan satu kreativiti lah, tahap kreativiti yang tinggi di tahap guru-guru dan juga pembuat polisi dan juga penulis silibus-silibus ini. Kemudian kenapa kita bercakap tentang adab yang ketiga ni yang kita sebut tadi, bahawa guru itu harus melihat peningkatan pelajar itu dengan teliti dan tidak membenarkan dia bergerak sehingga dia betul-betul memahaminya, kerana ada ilmu-ilmu yang sebenarnya begitu penting untuk pelajar itu dia selesai barulah dia boleh bergerak. Kita ambil contoh macam kalaulah pendidikan agama macam akidah misalnya, kita tak boleh bab akidah ni kita tak boleh kata tak apalah dah cover dah, katakan 10 tajuk, saya nak bergerak kepada yang lain. Kerana akidah ni dia masalah fardu ain, dia benda yang fardu, benda yang wajib ada dalam kefahaman dan juga ilmu anak-anak pelajar kita.
Oleh kerana itu, kita tak boleh sekadar memenuhi keperluan silibus sahaja. Kita harus memastikan bahawa mereka itu betul-betul faham, dan daripada situlah nanti ia akan memberi kesan kepada saksiah dia, kepada personaliti dia sebagai seorang yang beragama. Kalau ilmu-ilmu yang sekadar ilmu teknikal ni, mungkinlah kita boleh anggap, okeylah, katalah kalau dia tak mendalam yang ni, dia akan boleh belajar benda lain. Betul. Kan mungkin dia tak akan mendalam dalam subjek ini kerana dia tak minat dan dia boleh pergi ke subjek lain. Tapi kita tak boleh kata kepada diri kita sebagai seorang guru, akidah ni tak apalah, kalau dia tak minat nanti dia boleh ambil yang lain. Sebab akidah ni semua individu Muslim itu dia wajib tahu. Dan kalau guru tak mainkan peranan dia untuk menanamkan akidah ni di peringkat yang bawah ni, peringkat asasi ni, kita takut nanti dia punya asas tidak kukuh. Ya, suka tak suka memang kena. Suka tak suka memang kita kena pasti dan teliti yang mereka ini faham dan mendalam dari segi kefahaman mereka. Jadi benda tu memang tanggungjawab berat lah kepada guru-guru, khususnya yang menjalankan pengajaran pendidikan Islam. Kita nak tambah satu lagi nanti tentang adab ini, adab keempat. Apa itu adab keempat? Guru-guru dalam bertindak mengelakkan atau menjauhkan pelajar daripada perkara-perkara yang buruk, mereka hendaklah melakukannya dengan cara nasihat dan memberikan cadangan, bukan dibuat secara kekerasan dan secara terbuka yang mungkin mengaibkan dan memalukan pelajar tersebut. Ini juga penting dari segi psikologi lah. Kerana guru ini kadang-kadang dia tahu pelajar lah, budak aja kan. Jadi kalau kita marah dia secara kasar ataupun kita jerit pun, dia tak segan lah, sebab dia pun pelajar-pelajar. Saya ingat kita underestimate lah, kita macam melihat, kita tak melihat secara teliti perkara itu kalau kita buat macam tu. Kerana pelajar-pelajar sekarang ni mungkin agak berbeza dengan pelajar-pelajar dulu. Mereka lebih maju dan tahap mungkin kefahaman mereka itu lebih cepat daripada yang dulu. Dan susulan dari itu, mereka juga mungkin rasa lebih malu tu cepat berbanding dengan zaman dulu-dulu kan. Dan saya nampak begitu. Kadang-kadang anak saya yang umur 10 tu pun dia dah tahu dah rasa segan kalau kita tegur. Kalau kita tegur dia cara tak betul sikit, dia mula rasa segan. Kita takut benda ini dia berterusan memberi kesan kepada psikologi dia. Betul. Dan perkembangan ilmu juga, kalau dia dimarah selalu depan pelajar-pelajar yang lain, dia mungkin rasa takut, dia mungkin rasa malu, dia mungkin rasa dia rasa kemurungan, keyakinan diri rendah, kemurungan dan lain lagi, dan mungkin akan membawa kepada perkara yang lebih buruk. Ini tidak bermakna kita tak boleh tegur. Masih kita kena pastikan sebagai seorang guru, kita kena pastikan akhlak pelajar itu baik. Betul. Kefahaman dia betul. Tetapi yang diingatkan oleh khususnya Imam Al-Ghazali ni yang saya ambil ni, tidak kita jangan membuat perkara itu secara yang terbuka dan bukan secara yang keras. Kerana manusia ini dia ada aspek emosinya, dia ada aspek psikologinya yang boleh kita boleh gunakan pintu itu untuk kita merubah pelajar. Dan dengan kecanggihan ilmu psikologi yang ada sekarang, ilmu kaunseling yang ada sekarang, di sekolah-sekolah pun sekarang ni setiap sekolah ada guru-guru kaunseling. Kenapa tidak guru kaunseling ini juga berkongsi ilmu yang dia ada tu kepada guru-guru yang lain, supaya mereka juga mampu untuk menasihatkan pelajar-pelajar itu dengan cara yang lebih baik. Yalah, biasalah guru ni pun dia ada banyak jenis juga ataupun pembawaan juga, manusia biasa juga. Manusia biasa dan latar belakang dia juga kadang-kadang ada yang jenis mungkin garang semacam aja kan. Yang ni dia rasa sedap aja menjerit-jerit dan mungkin pukul ke anak muridnya. Pukul ni bukan bagi saya lah, saya peribadi bukanlah tak boleh, tetapi biar kita buat tu pada tempat dia. Ya, betul. Kalau dah terlampau jahat sangat, murid itu dah tak boleh nak buat apa, pada masa itu mungkin pukul tu jadi wajib lah. Kan? Tapi kalaulah hanya nakal sikit-sikit, dan banyak cara lain kita boleh mengatasinya untuk merubah, cara nasihat, cara perli-perli dulu ke kan, ataupun hin-hin dulu, ataupun memberikan contoh supaya dia dekat dengan contoh-contoh yang betul, kan boleh.
dulu kan kita pernah baca kisah Hasan dan Husain cucu Nabi yang nak baiki orang ambil wuduk tu kan. Betul. Dia tak terus marah pakcik tu, tetapi dia tegur. Seorang buat salah, yang seorang lagi tegur, dan akhirnya pakcik tu nampak dan dia rasa dia juga bersalah. Perlu berhemah. Itu dengan orang luar, pakcik guru ni dia menguasai keseluruhan kelas tu kan. Dia boleh aja suruh seorang murid yang lain untuk memberikan contoh supaya murid-murid yang ini rasa oh betul lah macam saya ni kan, macam saya macam cikgu ni nak ni ke saya je. Tak apalah, maknanya taklah mengaibkan dia, tak secara langsung, tak mengaibkan, dia faham dan dia akan mampu mengubahnya. Dan juga selari dengan ini juga adab yang sesuai dengan adab keempat ni ialah guru itu mesti merubah itu dengan perasaan simpati, bukan perasaan emosi dan perasaan marah. Ini juga penting, Yati. Saya melihat kadang-kadang bila orang marah, seorang mak, ibu ataupun seorang guru marah tu, kadang-kadang dia marah dengan emosi. Dia memang geram. Dia geram dengan pelajar ni. Jadi kadang-kadang satu, dia punya perkataan-perkataan dia keluar perkataan-perkataan yang tidak sesuai kepada kefahaman dan juga mentaliti seorang pelajar tu ni kan. Dia keluarlah, takkan kita sebut kat sini lah kan. Mungkin bahasa tu dia pernah guna dengan kawan-kawan dia, tapi sebab marah ni terkeluar, dan dengan nada yang mungkin keras kan. Jadi kita pun nampak bahawa kemarahannya itu bukan kemarahan nak mendidik. Kemarahan itu memang kemarahan sebab dia geram dan dia nak melepaskan emosinya. Dan ini sudah pasti tidak sesuai dalam konteks pendidikan. Menjatuhkan kredibiliti seorang guru. Dan itu menunjukkan kelemahan guru itu sendiri. Mungkin dia kurang sabar. Dia tak mampu mengawal kemarahannya. Ini semua sifat-sifat mazmumah yang diajar oleh agama kita yang harus kita elakkan. Yang paling baik ialah kita marah itu dengan keadaan kita sedar. Ketara sedar. Dalam kalau iklimnya bahasa dulu, ketara sedar. Maknanya kita sedar yang kita marah itu kerana nak membaiki dia. Dan ini tak mudah ya, kalau dia harus kita punya disiplin guru itu pun kena kuat, disiplin jiwa dia kena kuat. Dia tak cepat melatah dan melenting. Ya, betul. Jadi mungkin suaranya kuat, mungkin dia boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tegas, bukan bahasa yang keras. Bahasa yang tegas, tetapi itu tidak akan merosakkan psikologi pelajar itu. Tak akan menyebabkan pelajar itu rasa semacam takut dan hina, rasa diri macam tu kan. Saya ingat ini seorang ayah, seorang guru, dia kena ada kekuatan ini. Kekuatan bila dia tahu benda tu salah dan dia nak marah, dia marah dengan keadaan bersimpati. Ini bahasa yang tadi lah. Terkawal. Dan tujuannya jelas. Bukan marah kerana nak melepaskan kemarahan. Itu yang kadang-kadang guru ada yang ambil kayu lah, pukul pelajar. Ini bukan semualah, ada satu orang dua yang tersilap langkah ni. Akhirnya berat juga. Mungkin jadi kes polis lah. Dan lain-lain lagi. Melibatkan perkara yang lagi dahsyat yang tak pernah terfikir. Hanya kerana dia tidak dapat menahan emosi. Jadi kalau nak membaiki akhlak pelajar itu, pastikan kita marah, kita menasihat itu, walaupun kita tengok keadaan lah. Kalau pelajar itu perlukan ketegasan, mungkin ketika itu suara kita tinggi. Tapi kita mengangkat suara kita itu dengan penuh kesedaran bahawa ini aku ni nak mendisiplinkan dia. Jadi tak adalah sampai kaki pun nak naik apa semua kan. Cubit sampai anak murid ternaik. Ternaik ataupun tarik dia punya rambut dekat tepi ni sampai kita cabut ke. Itu pun benda-benda yang buruk. Saya ingat itu dua lah. Kalau kita nak tambah satu lagi yang di hujung-hujung nanti, sebab kita nak bagi respon juga dengan rakan-rakan. Saya ingat itu dua yang kita tambah. Adab yang ketiga dan adab yang keempat. InsyaAllah. Dan kalau kita nak kembali kepada minggu lalu, sebenarnya ramai rakan-rakan kita dah memberi respon di FB dan kita tak sempat nak ajukan, dan kita nak udarakan waktu ini juga daripada Haji Baharul ni, katanya tentang masalah ada guru sukar untuk berkomunikasi. Ni macam mana sebenarnya keadaan untuk kita memperbaiki keadaan guru ni, sebab komunikasi ni sangat penting bila cakap tentang antara hubungan guru dengan anak didiknya, dan juga menunjukkan adab juga. Doktor. Saya pun ada baca tu Facebook kita Haji Baharudin tu kan. Dia kata dalam konteks macam madrasah ini mungkin contoh lah dia begini. Dari segi kasih sayang tu ada, pelajar, guru itu bersama pelajar, tapi dari segi komunikasi kurang. Kasih sayang tu dah dapat ditunjukkan. Kasih sayang, tapi kadang-kadang itu tak selesai juga kerana
kefahaman itu mungkin tak sampai. Mungkin anak murid tu rasa bagus apa ni kan, cikgu ni baik dengan dia. Tetapi guru ini tugasnya bukan sekadar nak menyayangi, tetapi juga untuk mengajar. Jadi saya faham poin itu, maknanya komunikasi juga penting. Tetapi guru untuk berkomunikasi dengan pelajar, dia perlu ada kekuatan ilmu. Kan, kekuatan ilmu. Nak mengasihi ni senang, bukanlah senang sangat juga, tapi lebih mudah daripada nak berkomunikasi. Sebab itu ibu bapa ramai yang boleh bertindak menyayangi anak, tapi bila anak tu buat benda yang salah, dia nak terangkan, dia nak huraikan, nak tegur tu susah nanti. Sebab guru mungkin kalau dalam konteks keluarga, ibu dan ayah itu tak ada kemampuan kefahaman, dia ilmunya pun kurang. Itu yang anak-anak jadi lemak. Anak-anak ni dia naik lemak lah, sebab kasih sayang diberi, tapi bila nak menegur, nak menyampaikan mesej-mesej yang penting dalam konteks kefahaman agama itu dia tak mampu. Dan akhirnya anak zaman ini lagilah, anak zaman ini dia punya tahap berfikir mungkin tinggi, dia tengok TV, dia apa semua. Kata-kata tu, setiap kata-kata tu ada balasan. Ada balasannya, boleh dia menjawab apa semua. Jadi sebab itulah saya rasa soal komunikasi ni dia balik kepada persoalan persiapan guru itu dalam konteks ilmu. Persiapan guru dalam konteks ilmu. Maknanya guru-guru juga kena pastikan ilmu mereka juga setanding atau setahap dengan apa perkembangan semasa yang ada. Ni saya tengok kadang guru bab apa komunikasi IT ni dia hebat. Dia pun ada Facebook, dia pun ada ni, tapi itu tak cukup. Itu sekadar benda-benda yang bersifat teknikal. Tapi yang kita bercakap ni soal ilmu tu sendiri. Macam katakan nak menasihat akhlak pelajar kan. Guru kena aspek akidahnya dia kena faham, aspek akhlaknya kena faham, aspek hukum hakamnya dia kena jelas. Aspek psikologi pelajarnya pun dia kena tahu juga sedikit. Supaya komunikasi berjalan, yang keduanya komunikasi itu berkesan. Komunikasi berkesan dia paling penting. Ada juga berkomunikasi tapi suara pun menyebabkan pelajar dengar pun dah mari kita cabutlah, dia kata. Seriau je. Ini bukan nak mendidik kita ni, ini macam nak makan kita je. Jadi pelajar-pelajar pun sama ada dia lari, atau kalau dia tak lari sebab dia takut, dia akan tutup, dia akan kunci dia punya telinga. Kan cakap lah, tapi dia orang buat pekak je tu kan. Mematung diri. Akhirnya tak masuk juga. Betul? Komunikasi tak berkesan. Jadi komunikasi berkesan ini maknanya guru-guru itu juga harus memahami latar belakang pelajar, dan pelajar ni pula kita tak boleh main sama je nanti ya. Ada pelajar yang kita perlu buat cara lain sikit komunikasi dia. Ada pelajar yang cara lain sikit. Sebab itu Rasulullah pun dengan para sahabat berbeza-beza. Kadang-kadang jawapan Rasulullah bila sahabat datang tanya satu soalan, walaupun soalannya sama, tapi jawapan tu berbeza-beza berdasarkan kepada keperluan sahabat itu, berdasarkan kepada kelemahan sahabat itu, berdasarkan kepada latar belakang sahabat itu. Jadi guru-guru kalau ada kemampuan itu bagus sekali. Maknanya dia boleh berkomunikasi dengan semua pelajar yang ada, dan cara komunikasi juga berbeza, dan cara komunikasi juga berkesan pada setiap pelajar. Mungkin dah boleh jadi buat analisa sebenarnya jenis berapa jenis pelajar sebenarnya yang ada di sekolah, dan kita boleh fokuskan maknanya pelajar ini ini kategori ini dan kategori itu. Betul. Yang tak silap saya dalam psikologi pendidikan pun ada diajar tu. Dia panggil saya tak ingatlah istilahnya, tapi mana ilmu tentang latar belakang pelajar. Maknanya guru-guru harus tahu tu latar belakang ekonomi pelajar macam mana kan. Orang miskin dengan orang kaya pelajar kadang berbeza dari segi psikologinya, akhlak pelajar itu. Jadi elok sepatutnya kalau guru tu awal-awal, katakan sebulan 2 bulan awal dia mula dia punya semester pelajar itu, dia kena buat macam orang kata apa, diagnosis lah. Kan dia tengok kena pasti pelajar ni rasanya macam ni. Dia boleh tanya pelajar tu, kamu, ayah kamu kerja apa? Betul. Berapa orang adik-beradik kamu? Jangan kalau cikgu-cikgu muda ni tanya berapa orang kakak. Itu dah mesej dia lain sikit kan. Komunikasi juga. Tapi tanya yang membolehkan kita memahami latar belakang pelajar dan psikologi pelajar, dan akhirnya kita boleh berkomunikasi secara berkesan dan memperbaiki pelajar itu secara tepat untuk setiap orang. Pelajar tu nak berkasih, nak sayang anak-anak murid ni boleh. Tapi perlu pada komunikasi yang betul-betul komunikasi berkesan. Komunikasi kena berkesan. Kalau tidak nanti disalah gunakan kasih sayang kita itu kepada pelajar itu.
jadi manja, dia jadi apa kan. Masalah juga untuk akhlak mereka nanti dan waktu ini kalau kita nak raikan lagi rakan kita daripada Muhammad Amir Hashim minggu lalu menghantarkan Facebooknya di Facebook kita dan antara soalan dia tentang guru, apabila guru menjadi pilihan terakhir ni bagi kebanyakan graduan, apa yang terjadi adalah tiada, kata orang tu, tak ada tapisan. Selalunya ada tapisan lebih ketat untuk memastikan kualiti guru adalah lebih baik lagi. Pendapat dan komen daripada doktor bagaimana? Sebenarnya dari satu segi, bila ramai guru yang memohon sekarang ini, sepatutnya dia boleh buat tapisan yang ketat. Sebab kita boleh ada pilihan yang banyak. Kita ada pilihan dan kita boleh pilih yang terbaik. Betul. Jadi sebab itu di samping kita memahami, kadang-kadang yang meminta boleh jadi ramai minta jadi guru tu bukan apa, sebab dah tak ada pilihan lain. Itu yang dikatakan dia minta jadi guru. Tapi di masa yang sama, hikmah pula di sebalik itu, kita boleh memilih. Betul. Sebab katakanlah macam saya beritahu minggu lepas, saya pergi ke IPG, ada program hari itu, dia kata ada 110,000 yang meminta untuk, itu bukan untuk jadi guru, untuk belajar jadi guru di IPG, tapi yang nak diambil hanya 1,500 sahaja. Punyalah jauh tu dari segi. Tapi itu sebenarnya boleh digunakan untuk menapis. Jadi yang terbaik saja yang kita ambil, akhirnya yang boleh jadi. Macam orang jadi DJ kan? Nak jadi DJ ni bukan senang kan. Dah berapa ramai yang itu minta, tapi yang mesti ada kelebihan orang yang akhirnya dipilih itu. Kenapa tidak guru-guru juga begitu? Jadi saya ingat jawapan itu ada pada soalan itu. Maknanya disebabkan satunya orang tak ada pilihan, tetapi sudah pasti dalam berpuluh ribu yang minta itu akan ada yang terbaik, dan masing-masing sudah pasti akan cuba merubah diri mereka untuk menjadi yang terbaik. Bila kita nak interview macam tu lah kan, kita pun cuba untuk ubah kita untuk persaingan. Maknanya akan tunjukkan terbaik. Ini ada baiknya kalau tapi ialah cara melihat itu pun kena berubah. Saya ingat tak boleh kita melihat profesi perguruan ni sebagai last choice kan. Itu sebab awal-awal saya selalu bercakap tentang nilai guru ni. Nilai guru ni tinggi. Tak ada sebenarnya profesi yang lebih mulia daripada guru. Kerana guru ini dia mengajar dan menunjuk kepada kebaikan. Adal alal khair kafa'ilihi. Yang mengajak dan menunjuk kepada kebaikan ni sama seperti yang orang yang membuat kebaikan tu sendiri. Kan? Bukanlah kita kata profesi lain tak ajak ke arah kebaikan. Tapi guru ini memang setiap hari tugasnya mengajar ilmu. Betul. Bercakap saja dan bercakap benda baik-baik, tak pernahlah cakap benda tak baik. Jadi sudah pastilah sebagian besar kehidupan itu dipenuhi dengan kata-kata yang baik, amal-amal yang baik, yang sudah pasti nanti ganjarannya besar. Walaupun ganjaran duniawi mungkinlah tak sebesar beberapa profesi yang lain, tetapi insya-Allah ganjaran ukhrawinya begitu besar. Jadi kalau guru yakin itu pun, saya yakin yang akan minta guru ini pun orang yang betul-betul yakin tentang kelebihan guru, dan dia bukanlah meminta itu kerana ini pilihan terakhir. Dan secara langsung juga telah memainkan kata adab yang kedua tu, untuk ikhlas dalam ikhlas, kita mengajar, memberikan ilmu. Dan kalau kita respon juga lagi daripada rakan kita, daripada Fazilah Majid, kita kata nak mohon perkongsian antara ciri-ciri guru yang sehingga boleh membawa kepada satu inspirasi yang kuat kepada pelajar. Bagaimana sebenarnya ciri-ciri yang perlu ada? Banyaklah kalau nak sebut tentang ciri guru ni. Mungkin salah satunya, guru itu harus mempunyai semangat yang tinggi lah. Bersemangat. Semangat ni dia bukan benda yang kita boleh berpura-pura kan. Nampak bersemangat ni kan. Tapi kalau betul orang tak bersemangat, sekejap je dia punya naik turun kan. Orang macam main bola lah kan. Masa kat luar tu kita tengok dia lah yang paling action sekali apa semua, tapi nak tunjuk semangat aja. Tapi bila sebenarnya, jadi maknanya semangat ni juga dia berkait dengan kesediaan kita dan persiapan kita. Kan kita tak boleh bersemangat tapi kita sendiri tak ada kekuatan. Orang yang bersemangat ni yang betul-betul ciri-ciri orang yang punya semangat tinggi ni, dia juga yakin dia ada kekuatan yang tinggi. Dan dia mempersiapkan diri dia itu dengan kekuatan-kekuatan itu. Ini barulah dia boleh jadi seorang guru yang istiqamah. Kita panggil istiqamah. Dia punya semangat tinggi dan tapi dia boleh konsisten dengan apa yang dia lakukan itu. Jadi satunya, guru kena bersemangat tinggi. Yang keduanya kena melihat benda secara positif. Positive thinking ni pun penting.
Dan ini bukan benda baru juga Yati Walaupun bahasa tu macam bahasa Inggeris je, positive thinking, tapi sebenarnya husnuzan misalnya kan. Husnuzan dah lama. Betul. Dalam Al-Quran pun disebut tentang husnuzan, berhusnuzan dengan Tuhan, kita berhusnuzan dengan manusia. Dan ini juga tidak mudah. Ini pun tak boleh main cakap aja kan. Positif. Tapi kalau tak kuat semangat kita, positif cakap kat luar aja, kat luar kita dah mula mengumpat lah apa kan. Jadi itu dah jadi munafik kan. Betul. Lagi munafik lagi. Apa? Jadi positif bukan sekadar positif di luar. Positif itu mesti datang bersama-sama di dalam. Yang ni ikhlas ni. Yang disebut ikhlas itu ialah dalaman dan luaran kita jalan selari. Kalau yang dalaman tak baik tapi luarnya baik, itu munafik. Kan? Berbunga-bunga bercakap positif lah kononnya, tapi dalam hati aku tunggu masa je ni nak hentam kan. Sekejap lagi siap jadi siap kau balik, nanti aku tunggu kat tepi jalan tu kan. Itu bukan positive thinking. Positive thinking ni dalam konteks kita orang Islam ialah keikhlasan, ketakwaan, kebersihan jiwa. Itu yang kita masukkan ke positif. Maksudnya kalau dia bercakap itulah yang dia masukkan dalam hati dia. Dan apa yang dalam hati itu dia akan cakap. Kan? Kadang-kadang ada juga orang dia tak suka tapi tak berani nak cakap. Tapi kalau orang yang betul-betul ni, dia akan cakap, dia akan tegur dengan cara yang baik. Walaupun benda bukan perkara yang baik ya. Dan yang ketiganya yang mungkin tak banyak kita sebut ni ialah kena akhlaknya kena baik lah. Seorang guru ini dia kena jadi contoh kepada pelajar-pelajar. Dan akhlak ni pun Yati mudah cakap. Akhlak. Tetapi akhlak ini dia benda yang betul-betul tertanam dalam jiwa kita, dari dalam. Dalam Islam, bila kita kata tentang akhlak, dia mestilah benda yang datang dari dalam. Bukan benda yang datang dari luar. Ini beza. Perlakuan ini luar perlakuan. Ini beza dengan konsep-konsep etika moden yang sekarang, etika moden ini, dia lebih menekankan tentang impression ataupun gambaran luar, tanggapan. Kan? Apa orang tanggap kita. Jadi kita kena memastikan tanggapan orang terhadap kita baik. Dalam tu entah bengang je kan. Jadi itu bukan akhlak. Akhlak ni dia mesti tertanam pertama dari dalam, dan dia mesti menjadi sebahagian daripada nature kita. Maksudnya kalau dia baik di pejabat, dia juga mesti baik di rumah. Tak boleh ada split personality. Kat pejabat dia flying colours kan, dapat award itu award ini, balik rumah dia dah mula nak melempang isteri, dia nak marah anak sebab tension kat pejabat dia lah. Pejabat terpaksa jadi baik. Ini orang yang bukan berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak dalam Islam ni dia mesti konsisten. Di mana dia berada, di dalam, di luar, mesti akhir menunjukkan benda-benda yang baik. Jadi kalau guru ada ciri itu, insya-Allah benda itu nanti akan tercermin ataupun terbias kepada pelajar-pelajar dia yang ada, insya-Allah. Insya-Allah kan. Kata orang tu bila guru ni dia role model, doktor apa yang dilakukan, apa perlakuannya itu semua menjadi contoh dan ikutan pada anak-anak murid. Betul. Dan kalau kita itu tadi antara persoalan daripada rakan kita di Facebook minggu lalu bagi anda yang waktu ini ada persoalan, boleh terus saja ke Facebook kita untuk tinggalkan persoalan anda di sana, insya-Allah. Di masa akan datang kita akan jawab doktor dan mungkin tadi doktor kata itu kita bincangkan baru 2 adab untuk hari ini untuk minggu ini. Mungkin kita tambah satu lagi sebagai penghujung. Kalau kita boleh tambah di penghujung ni, ada satu lagi adab yang ke-5 lah. Kita dah cakap dua minggu ni, tambah satu lagi, iaitu guru. Ni adab ke-5, guru tidak seharusnya memperkecilkan atau menghina nilai-nilai ilmu daripada disiplin ilmu yang lain daripada disiplin yang dia ajar. Kadang-kadang ada kecenderungan itu. Dia mengajar sains. Lepas tu dia mulalah dikecilkan agama kan, sejarah. Sejarah ni belajar benda-benda yang lama aja. Dia kata saya ni mengajar benda yang sekarang ni. Tak boleh macam tu. Kenapa tak boleh macam tu Yati? Kerana dalam Islam semua ilmu ni dia bersepadu. Dia ada dia punya hubung kain itu. Kalau kita sudah mula memperkecilkan disiplin ilmu lain dan memperbesarkan kita punya saja, dia akan efek dari segi hubungan tu nanti. Dan dia akan menjauhkan pelajar kita daripada ilmu yang lain. Itu tak bagus, sebab dalam Islam bila ilmu itu bersepadu dan hubungannya itu hubungan yang rapat, jadi oleh kerana itu kita mesti kekalkan hubungan itu
dan kita nak supaya pelajar kita ni lepas dia mendalami ilmu yang kita ajar ni, dia juga boleh mengaitkan dengan ilmu yang lain. Tapi kalau kita dah bakar jambatan, dia kata jambatan apa itu saja, yang ini saja tempat awak, tempat sana awak jangan pergi, dan itu sebenarnya ilmu yang tidak baik apa semua. Ini yang merosakkan. Tapi bila kita pernah sebut hari itu bahawa dalam Islam dia ada ilmu fardu ain, fardu kifayah. Yang itu beza, kedudukan tu memang ada perbezaan, tapi itu tidak bermakna tidak berkait. Dan itu tidak bermakna kita merendahkan satu nilai ilmu berbanding nilai ilmu yang lain. Jadi seorang guru sepatutnya dia merasa very positif. Dia akan menganjurkan dan menyarankan pelajar-pelajarnya, kita punya ilmu ni dia amat berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi sebaiknya kamu untuk memantapkan lagi kefahaman kamu tentang disiplin ilmu ini, kamu kena baca ilmu yang ni, ilmu yang itu, belajarlah dengan cikgu itu, cikgu ini. Patutnya macam tu. Beri galakan lagi. Beri galakan, bukannya yang tu jangan tu, yang itu memang kalau belajar nanti tak pandai nanti jadi. Jadi akhirnya habislah pelajar itu, satu dia hilang hormat kepada guru ataupun disiplin ilmu yang lain. Yang keduanya dia akan jadi miskin dari segi ilmu lah. Sebab ilmunya hanya tinggal yang digembar-gemburkan oleh satu guru ni sahaja, dan diperkecilkan dalam konteks guru yang lain. Jadi seharusnya dalam konteks ini seorang guru itu dia memberi semangat kepada pelajar-pelajarnya supaya pelajar itu dari segi sifat nakkan ilmu itu dia dinamik, berhubung kait antara satu dengan yang lain, dan dia akan sentiasa merasakan bahawa satu ilmu yang dia belajar itu tidak cukup, dia harus mengaitkan dan memperkayakan dengan ilmu-ilmu yang lain. Barulah suasana keilmuan itu jadi ceria dan meriah. Lebih sihat lagi, dan antara guru pun akan rasa seronok antara satu dengan yang lain. Betul. Sebab kita tahu doktor antara anak-anak murid ni mana yang lebih menonjol sebenarnya dari segi ilmunya. Entah dengan cara kita suruh anak murid kita tu belajar ilmu yang lain, dia nanti menjadi seorang yang orang kata multidisciplinary. Dia tahu banyak ilmu dan dia akan jadi insan yang lebih hebat dari segi ilmu bandingan kita, dan itu mengangkat diri kita sebagai guru, dan kita rasa bangga dan ilmu kita itu dimanfaatkan oleh pelajar yang ada tu. Kita orang tu bangga menjadi guru ni, itulah antara salah satu kebanggaan menjadi seorang guru bila melihat kejayaan anak-anak murid. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan untuk minggu ini. Untuk guru dan pendidikan, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada doktor untuk minggu ini, doktor. Hari ini kita menambah lagi kita punya adab guru ini. Kalau rasa kita nak sambung lagi, kita boleh sambung lah minggu depan. Bercakap 3 lagi ciri ataupun adab guru ini, iaitu kena meningkatkan melihat peningkatan pelajar itu dengan teliti. Yang keempatnya, dia mesti bertindak menjauhkan pelajar itu daripada perkara yang buruk dengan cara yang baik, seperti nasihat, cadangan, dan bukan secara terbuka dan keras dan beremosi. Dan yang akhir sekali tadi kita bercakap bahawa seorang guru itu tidak seharusnya memperkecilkan ataupun merendah-rendahkan nilai ilmu atau nilai disiplin yang lain, sehingga terputus nisbah ataupun hubungan antara satu ilmu yang lain, dan memiskinkan pelajar itu dari segi keupayaan mereka untuk menambah ilmu dan mengaitkan satu ilmu dengan satu ilmu yang lain. Jadi itulah kita punya kesimpulan untuk minggu ini. Alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Lembaga Doktor atas perkongsian pada minggu ini. Sampai kita bertemu lagi minggu depan, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.